favorite kita. Yang tahu je tahu. Thank you, Keteki. Thank you, tak pernah lupakan aku. Good morning, kesayangan Kak KM. Assalamualaikum. Okay, morning awal pukul 12 lebih dah ni. Dekat radio hari ni tajuknya jamuan raya anak-anak yang sekolah kena bayar RM10. Mak bapak ada yang tak setuju, siap nak bagi anak tu konten, tak payah pergi jamuan. Kadang-kadang mak bapak ni pun bukanlah nak cakap apa kan, kau bukan miskin sangat pun. Kalau kau buka TikTok, kau buka Shopee, boleh je kau order semua barang kau. Apalah salah, anak bukan kau banyak pun, bukan ramai pun anak kau macam tim bola sepak ke apa. Anak seorang, dua orang je habis-habis pun kan. Satu kepala RM10, dua kepala baru kau nak bayar RM20. Apalah sangat untuk anak kita nak enjoy, nak berparti kat sekolah, nak makan-makan sama-sama. Boring lah mak bapak ni kan. Kadang-kadang kau sendiri membazir, lepak kedai kopi, belanja acah-acah, belanja kawan, acah kaya. Janganlah macam tu berkira sangat. Dia cakap mahal. Sepatutnya waktu zaman kita kan, waktu zaman aku lah sekolah, time nak buat parti hari raya tu, kita tak payah, memang tak payah bayar apa-apa. Tapi temanya kena bawa makanan. Sama tak? Kalau kau datang bawa makanan, kau nak kena beli. Faham tak? Kita nak bagi RM10 satu kepala tu, bukannya lah nak jadi kaya pun cikgu tu. Itu pun nak tambah-tambah beli makanan. Kau kena faham lah benda tu kan. Bukan nak, jangan asyik nak fikir macam habis tu mana duit PIBG, mana duit, tak payah tanya duit orang ke apa. Benda kena bayar RM10, bayar je tau. Bukan dia minta 100 pun. Betul tak? Tak luar pun duit. Betul lah. Memanglah bukanlah aku nak cakap semua orang mampu, tapi setakat RM10 memang semua orang mampu. Kalau kau dapat anak kau yang anak kat KM sebelum ni Nabila Faris masuk private school, lagi jahanam dia bukannya minta kau duit lagi dah. Duit pun dia bagi, minta. Lepas tu dia minta kita sponsor, panggil aiskrim datang, nak ni nak tu. Mainnya gitu, lagi dahsyat. So kalau sekolah kebangsaan tu dia panggil, nak tercabut ke aku punya gazebo, punya bumbung ni. Aduh, nak kena panggil orang lah. Tak tahan lah sebenarnya. Kata kayu jati, kayu cengal tahan seumur hidup. Mana seumur hidup? Baru hidup berapa tahun je, patah dah bumbung aku. Ni mungkin scammer kan? Lepas tu main duit kuat. Kalau sekolah mahal ni, kalau sekolah kerajaan kau jangan risau, RM10 campak-campak je lah. Kita nak buat ayam masak lemak, tapi kita nak lembutkan dulu ayam ni. So masakkan dulu ayam, rebuskan dulu. So barang-barang yang untuk kita nak blendkan dan masuk adalah ada daun kunyit hidup, serai, bawang kecil, ada tomato, kena ada santan lah sebab kita buat masak lemak. Kita ada kentang, lepas tu letak cili padi. Okay, itu je. Sekarang kita nak blendkan. Aku malas nak tumbuk. Cili padi merah, cili padi hijau, kunyit hidup, bawang kecil merah ni. Nak blend dengan santan. Kalau nak tumbuk pun lagi okey lah, tapi Kak KM nak cepat. Aku malas nak tumbuk-tumbuk. Sat ni.
okey. Kita punya dan kunyit serai. Okay, sekejap lagi baru kita masukkan kentang. Masak lemak kita kena sentiasa timba macam ni, barulah dia tak berpisah minyak dengan air tu, lemak tu kan. Tahu tak berpisah tu macam mana? Kau cubalah biar baru kau tahu macam mana dia punya keadaan berpisah tu. Air kat bawah, atas santan. Itu maknanya tak jadi lah masak lemak kau Penyediaan dia memang simple, tapi itulah kau kena macam ni. Kena duduk depan dia. Macam kita dengan kekasih kita, duduk depan hidung. Tak boleh lepas langsung 1 minit pun. Lepas je dia comolot dengan orang lain pula. So kita tak ada pucuk ubi ke pucuk paku ke, kita boleh je letak ni. Aku nampak ni ada timun ni, timun Jepun ni. Potong jap lagi baru kita masukkan. Nampak sama belacan lah. Ngam lah, cukup. Potong dua potong je. Okay, siap masak lemak ayam kita. Sambal belacan dah siap. Lupa nak tunjuk. Dah masuk dalam mangkuk dah. Sekejap lagi lah kita tunjuk, okay? Cantik you, babe. You nak cari macam? Cantik sangat, babe. Burung aku. Cantik tak, babe? Cantik you, babe. Hi, bro. Hai. Cantiknya mengawas. Mengawas. Cuba kak, ambil nasi kak. Jom kita letak lauk. Baby, sayang, darling, honey. Honey ya. Wow. Faris, comot lah tu Faris. Kau banyak buat lah sebenarnya. Apa Nabila ambil tu? Nampak tu? Salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cintron. You all makan. Kan. Tak bang. Pergi masjid. Tambah. Pergi masjid. Buka gila. Why are we so far away? Apa yang far ni depan mama? Yeah, I want to sit next to you. Jauh sangat tu. Duduk situ je. Jauh. Kenapa? Tu Ada masalah? dengan off tau. Itulah satu-satunya penyelamat untuk panggilkan rumah ini. Tak bau dah. Tak bau langsung. Mak, kenapa baby bau? Aku dekat tak bau. Tak bau? Tak. Mamam tak bau. Lasan. Tu dia, lemang Tok Ketua. So siapa nak order, boleh order sekarang dengan banyak open house-nya. Dengan banyak jemputan apa-apa sajalah. Yang bestnya korang minta panas-panas nampak ni. Santan, kepala santan pun ada lagi. Ya Allah, sedapnya. Sekejap, Mak. Ya sayang suka kan? Okey, jap Okey. Bapa boleh ambil antara minyak lagi? Dia raya mak kawan. Lemak dia weh. Kat Ni yang ada kat sedap Indo juga. weh. Dekat sekolah baby dengan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Lama tak makan. Cukup santan, cukup garam. Korang boleh order sekarang. Wow, Kak Pet, kasih rendang. Sedap nak mampus. Sedap nak mampus. Inilah dia kuah kacang favorite Nabila. Kawan dia punya mak buat. Kawan Mak Syah saya kak.
Ni Mak Syaz yang buat. Yang tiap-tiap tahun Nabila akan minta. Kasih Syaz. Kian salam kat Mak. Rambut. Adik, cepat adik. Sana. Kau. Wow. Assalamualaikum. Ya Allah, cantiknya rumah. Kelas kau. Ni tak siap lagi lah. Island dia. Gila bai. Ini betul-betul gila bai. Cantik. Bangganya. Ini barulah orang kuat KM. Orang kaya. Tengok ni. Dah susah barang. Baik. Barang kau. Dah susah pinggan kau. Kita nak tengok sofa dia. Ira, cepat dah. Sofa dia dah. Adik. Cantiknya. Baru sesuai dah. Macam ni je ke sofa ni? Katanya boleh baring. Dia betul baru. Betul orang kaya. Bilik wardrobe dia. Cantik nak mampus. Iron 2,000. Iron mahal, bye. Ira, muka sesuai dah. Bilik gaming. Oh my god. Miu. Ini betul-betul orang kaya. Ya Allah, cantiknya. Set dia ni je. Tak tahulah berapa puluh ribu pula. Batu-batu. Oh, untuk adjust naik turun ni ha. Naik turun marah. Naik marah, turun marah. Kita nak tengok bilik dia. Ni bilik air dia cantik gila. Apa? Cantik. Mana lampu kuning? Cantik. Baru bangga. Tutup lampu atas ni dah. Dia main lampu belakang katil, bai. Bawah katil. Yang pastinya nampak KLCC. Tahniah Ira. Berjaya. Thank you sayang. Sama. Support. Bila kita ada usaha, memanglah kita nampak dia punya hasil. Bilik wardrobe ni menang weh. Cantik nak mampus. Ni tempat baju kotor lah ni. Ira lawa gila tempat baju kotor.